Dah bersedia nak tinggalkan rumah yang serabut dan dapatkan ketenangan? Okey, dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar beberapa tabiat mudah dari Jepun yang bukan setakat akan kemaskan rumah anda, tapi juga akan tenangkan fikiran. Cuma bayangkan, dah hujung minggu, sepatutnya masa untuk rehat kan? Tapi bila buka mata, nampak longgokkan baju, kerja rumah yang tak pernah habis, bunyi macam biasa dengar je kan? Tapi, apa kata kalau saya cakap, rahsianya bukanlah kerja lebih kuat, tapi guna sistem yang lebih bijak? Inilah dia Zen dalam mengemas. Ia bukan pasal penat-penat, tapi lebih kepada mengubah cara kita berfikir. Jadi, jom kita buka kit peralatan kita. Dalam ni tak ada pun alat yang canggih-canggih. Cuma 5 tabiat harian yang simple tapi power yang akan jadi asas untuk rumah anda yang tenang dan damai. Sekali pandang, nampak macam senang je semua ni kan? Tapi jangan terpedaya dengan betapa mudahnya ia nampak. Sebenarnya, setiap satu tabiat ni ada kuasa untuk ubah bukan je ruang fizikal kita, tapi juga cara kita rasa. Dah sedia nak tahu lebih lanjut? Okey, yang pertama, peraturan satu masuk, satu keluar. Anggap je ni macam pengawal keselamatan untuk rumah kita. Tiap kali ada barang baru masuk, satu barang lama kena keluar. Cara ni bukan je elakkan barang dari bertimbun, tapi ia juga ajar kita untuk lebih sedar masa berbelanja. Kita akan mula fikir, aku betul-betul perlukan benda ni ke? Seterusnya, jom kita lupakan pasal sesi mengemas maraton yang berjam-jam tu. Tak perlu. Sebenarnya, cukup sekadar 5 minit je setiap hari. Fikirkan ia macam faedah kompaun untuk kebersihan. Sikit-sikit hari ini, sikit-sikit esok, lama-lama hasilnya besar. Dan yang paling penting, kita tak rasa terbeban langsung. Cuba bayangkan ni, setiap satu barang dalam rumah kita ada rumah dia sendiri. Kunci kereta, buku yang kita tengah baca, remote TV. Bila semua benda dah ada tempat khas, mengemas tu bukan lagi satu kerja yang leceh. Ia cuma proses mudah hantar barang balik rumah. Kan senang? Tak ada lagi dak kelam kabut cari barang waktu pagi. Tabiat keempat ni pula, ia tentang nikmatnya bila kurang itu sebenarnya lebih. Ini bukan bermakna kita kena korbankan apa yang kita suka, tak. Ia sebenarnya tentang membebaskan diri kita. Logiknya mudah, kurang barang maksudnya kurang benda nak kena kemas, kurang benda nak susun, jadi kuranglah stres. Kita akan ada lebih banyak masa dan tenaga untuk benda yang betul-betul penting. Dan yang terakhir, kita cakap pasal hotspot. Setiap rumah mesti ada tempat-tempat macam ni. Atas kaunter dapur, meja tepi pintu masuk, dia macam magnet untuk barang bersepah. Dengan hanya luangkan seminit setiap hari untuk kemaskan kawasan kecil ni, kita sebenarnya dah hentikan sepah tu dari merebak ke tempat lain. Ia macam kita tetapkan rentak ketenangan untuk satu rumah. Jadi, kita dah tengok kelima-lima tabiat ni, tapi keajaiban sebenar berlaku selepas tu. Ini bukan setakat pasal rumah yang bersih, tapi tentang fikiran yang lebih lapang. Dan inilah ganjarannya. Bila persekitaran kita tenang dan teratur, fikiran kita pun akan jadi macam tu juga. Keteraturan di luar akan wujudkan ketenangan di dalam. Anda perasan tak? Bila ruang kita kemas, hidup pun rasa kurang serabut kan? Jadi, dah sedia nak mulakan perjalanan ni? Tak perlu buat semua serentak. Pilih satu je. Mulakan dengan satu tabiat hari ini. Mungkin 5 minit mengemas atau cari rumah untuk kunci anda. Ambil langkah pertama tu dan anda sebenarnya dah pun berada di landasan yang betul menuju rumah yang bukan saja lebih bersih tapi jauh lebih damai.